Hey Ceplos, aku nak tanya kau lah. Apa hal yang kau koyak sangat dengan VTT aku? Memang betul. Kebenaran tu pahit untuk kau telan. Aku nak tanya apa function selama berpuluh-puluh tahun Papa Non kau terlongkok, terlentang atas jalan raya nak jadi Perdana Menteri. Tapi bila dia dah jadi Perdana Menteri, tapi dia masih membawa-bawa jiwa pembangkang dia tu. Kalau dia nak bawa-bawa jiwa pembangkang dia tu, lebih baik dia tak payah jadi Perdana Menteri. Lebih baik dia jadi ketua pembangkang balik semula. Aku rasa waktu dia jadi ketua pembangkang dulu kan, suara dia tu lebih bernilai. Aku rasa waktu dia jadi ketua pembangkang tu kan, dia lebih disenangi oleh rakyat. Sebab apa? Dia suka tabur janji. Berdegar-degar. Inilah orangnya yang kita kata akan mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat, mempertahankan dan memperjuangkan orang Islam. Itu jam. Tapi bila dah jadi Perdana Menteri, apa kau buat? Loser. Tak habis-habis meratip pagi, petang, siang, malam. Salah pembangkang. Salah pembangkang. Salah pembangkang. Dan kau dulu juga pembangkang. Tak habis-habis nak menyalahkan kepimpinan terdahulu. Buat apa kau jadi Perdana Menteri kalau dah orang semua bodoh, orang semua bangang? Kau tunjuklah kepandaian kau, kecerdikan kau. Bukannya tak habis-habis meratip, menyalahkan kepimpinan terdahulu. Tu tak betul. Sepatutnya kalau kepimpinan terdahulu tu gagal, kau tunjuklah pembaharuan dan penambahbaikan yang kau bawa. Tapi tidak. Tak habis-habis meratip. Lebih kau jadi ketua pembangkang. Kau bangkanglah pagi, petang, siang, malam. Senang sikit kau tahu tak? Banyaklah juga kemajuan dan pembaharuan yang boleh dilakukan oleh kerajaan tersebut. Daripada kau jadi Perdana Menteri, tapi kau langsung tak boleh terima kritikan, pandangan daripada rakyat. Tak habis-habis merentan. Tak guna. Terlungkuk, terlentang atas jalan raya berpuluh-puluh tahun, tapi kau tetap nak bawa jiwa pembangkang kau tu. Masalah pun kau tak boleh selesai. Bila mana masalah tak boleh selesai, mulalah kau. Carilah kesilapan kepimpinan terdahulu. Salahkan rakyat pula. Salahkan pula Selat Hormuz tu. Macam-macam. Semua kau nak letakkan atas kepala orang. Dah tu apa function kau jadi Perdana Menteri? Tak habis-habis meratip. Tak habis-habis menyalahkan orang. Dah kau kata kau cerdik. Orang dulu semua bodoh, semua bangang. Engkau je cerdik. Lepas tu, mana pergi kau punya cerdik tu? Mana pergi kau punya formula? Takkan formula kau tu terpakai waktu kau jadi ketua pembangkang je? Bila mana kau jadi Perdana Menteri, hilang dah semua formula kau tu. Sudah-sudahlah. Kalau kau tetap juga dengan bawa jiwa pembangkang kau tu, lebih baik kau jadi ketua pembangkang balik semula. Bagi parti orang lain pula jadi kerajaan. Senang. Kau kritiklah pagi, petang, siang, malam. Kau bangkanglah semua benda. Kau bodohkanlah semua orang. Kau bangangkanlah semua orang. Lagi senang. Ini dah jadi Perdana Menteri pun tak habis-habis bawa sifat-sifat pembangkang dia tu. Tak apa-apa.